Sekali start je guys. Tak tarik cok pun. Assalamualaikum guys. Selamat pagi dan selamat berpuasa. Hari ni saya punya projek video. Saya nak start engine 1.5Z ni. Hari tu dah start. Tak nak hidup pula. Yang sebelum ni saya pernah servis lah. Dia punya carburetor semua okey. Lepas tu saya jalan-jalan apa semua okey. Kemudian saya simpan. Agak lama juga simpan lah. Agak 3 minggu tak start. Sekarang ni nak start balik. Ya Allah, teruk guys. Kaki saya pun dah bengkak dah. Sakit dah kaki dah. Tak boleh start ni. Tak tahu lah, kita tengok macam mana lah carburetor tu. Mungkin dia punya main jet dah jadi beku ke apa ke, sumbat ke, tak tengok lah macam mana. Ni saya nak buka dia punya head dulu lah. Nak tengok head dia macam mana dah kotor sangat ke apa. Kita buka head dulu. Jom. Kita nak sedup minyak petrol sikit guys. Motor merah ni banyak minyak. Okay guys, dia punya cover set depan ni dah buka dah ni. Ni nak try buka dia punya head lah. Okay, saya rasa ni first time saya buka ni. Sejak beli tak pernah buka. Tak tengok berapa terkeladak ke kan. Sebab tu tanda-tanda pun semua ada lagi guys. Marking ni kan, marking dia ada lagi. Warna saya tak pernah buka benda ni. Kat dia punya nut pun ada tanda tu. Kejap lagi saya tunjuk. Sekejap Oh, ketat guys. Mak, dengar tak bunyi tu? Okay guys, akhirnya terbuka juga head ni. Kemain payah, keras benda ni. Tengok dia dah banyak arang sangat dah. Tu mungkin dia susah nak start. Banyak marking lagi tu kat atas head tu, ada marking, sini marking. Lepas tu dia punya skru pun nampak ada marking, nampak? Ni 0.0 guys piston size 0.0. Ni gasket tadi susah nak ketat, alamak dah koyak. Tapi tak apa, kita nak tukar gasket baru. Kita tengok pada piston ni. Memang dah banyak arang lah. Arang teruk ni. Jadi kita nak bersihkan dia lah. Okay, jom kita bersihkan. Okay guys, blok pun dah ikat. Posak juga nak ikat guys. Pasal benda ni dah ganggu ni. Aduh, lupa nak buka benda tadi. Aduh, bila nak ketat kena ketat dia, kena kat sini. Kita nak try start lah ni guys. Jom kita start lah. Agak-agak okey lah.
tarik cok pun. Bermakna dia punya carbon dah terlalu tebal. Tu yang susah nak start tu. Jadi kesimpulannya bukan pakai pasal RON 97, bukan pasal guna RON 97. Ini pasal dia punya head dah banyak carbon. Okay guys, motor 125Z R ni pun dah siap. Okay, saya rasa setakat itulah video saya. Kita tadi bersihkan dia punya head dengan dia punya piston ni atas tu, buangkan dia punya carbon-carbon, cuci dengan petrol, pasang balik. Alhamdulillah. Okay guys, terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum, bye bye, peace.